Assalamualaikum guys, welcome back. Akhirnya, lagi sekali Seth freaking Rollins kena masuk dekat dalam almari lepas dia disahkan secara rasmi direhatkan atas faktor kesihatan, yang mana aku difahamkan ini disebabkan bahu dia injured masa dia lawan Cody Rhodes dekat Crown Jewel hari tu. Seth went for broke. He hurt himself in the process. I think he's messed up that left arm. Padan muka. Hari tu kau kelepet orang. Kau cakap kata kau injured. Lepas tu kau muncul, kau lautkan CM Punk untuk kau menang title tu. Tuhan bayar cash. Sebab tu orang kata jangan menipu. Anyway, itu juga jadi punca secara rasmi kenapa division ratah Seth freaking Rollins minggu lepas. So, nak tak nak, WWE terpaksalah vacate World Heavyweight Champion dan diorang teruskan dengan Battle Royale untuk tentukan calon WWE World Heavyweight Champion yang seterusnya. Tapi bukan macam kata masuk Battle Royale tu, siapa yang menang terus dapat title tu. Bukan. Tapi juara Battle Royale akan berentap dengan number one contender iaitu CM Punk. The man has arrived. So dalam Battle Royale ni ramailah superstar-superstar WWE yang berentap macam Dominic Mysterio, ada AJ Lee. Hold up, wait a minute. Ada AJ Lee. Ada LA Knight, ada Big Jim and Jey Uso. So fast forward, Jey Uso menang lepas dia tolak Jimmy Uso dengan LA Knight. Walaupun awal-awal tu Big Jim selamatkan dia berapa banyak kali. Helps him out again. Dan ending dia buang Dominic keluar daripada ring. So, Jey Uso lagi sekali dapat peluang untuk pegang WWE Heavyweight Champion kali kedua kalau kata dia berjaya kalahkan CM Punk dekat dalam next event which is Saturday Night Main Event. Apapun keputusan WWE untuk bagi Jey Uso menang Battle Royale ni satu keputusan yang panas sebenarnya sebab ramai peminat rasa kemenangan Jey Uso tu tak sepatutnya sebab ramai lagi superstar-superstar yang lain yang layak. Contohnya macam kata diorang duk ratib LA Knight, Finn Balor dan mungkin juga maybe for the last time AJ Styles. Aku sebenarnya cuba untuk mengelak daripada sebut AJ Lee tu yang macam tersasul, terkelepek sikit aku punya lidah tu kalau kata aku sebut AJ. And even bila kata kita tengoklah video Jey Uso bila kata dia menang tu dekat WWE YouTube platform dapat lebih dari 35,000 dislike. Tapi tak kisahlah pasal dislike dan semua, cuma apa pandangan aku pasal Jey Uso menang ni. Yang pertama sekali aku rasa WWE ni dia tengah feed Jey Uso ni dengan hate. Yang mana bila kata dia decide untuk turn heel, Jey akan dapat jadi heel yang terbaik memandangkan dia dapat hatred yang banyak dengan peminat. Basically aku refer dekat Dominic Mysterio punya kind of heel turn lah senang cakap. Dan benda ni mungkin boleh jadi kenyataan sebabnya ramai dah peminat, especially netizen lah, yang dah mula bosan dah bila kata Jey Uso ni banyak kali dapat peluang dari WWE untuk pegang title yang berprestige macam WWE Heavyweight Champion ni. Atau mungkin juga WWE ni dia dah percaya dah pada long term investment. Contohnya macam kata of course Roman Reigns lah, yang mana dia ambil masa lebih kurang dalam 6 hingga ke 7 tahun sebelum peminat akhirnya terima dia sebagai OTC. Kalau tidak sebelum ni bila kata dia jadi babyface kan asyik kena boom dia semua kan. Lebih kurang macam tu lah. Mungkin itu investment yang dipandang oleh WWE sekarang ni. So walaupun Jey Uso ni nampak macam juara merapu, tapi WWE mungkin nampak sebaliknya. Cuma macam mana pun, yang kedua aku support gila sebenarnya Jey Uso untuk menang World Heavyweight Champion. He deserve it. Tapi waktu first time dululah. At least kalau kata dia bersara nanti, adalah resume. Orang akan cakap dia the former WWE World Heavyweight Champion. So macam sedap sikit lah bunyi kan. So payment pun boleh tinggi sikit lah. Tapi untuk second run dengan progress karakter yang sama, aku tak berapa nak support. Aku sebenarnya bila kata Jey, dia pegang mic tu, dia jadi macam character block, superstar block. Dia jadi macam kata, aku nak cakap apa kat sini ya. So dia just macam tu je. As the World Heavyweight Champ, then damn it, let me hear you say. Dia beza lah dengan macam kata The Rock, even sebelum dia pegang world title pun, bila kata dia pegang mic tu, dia jadi gold dah. I did it.
for The Rock. But then again, kita kena ingat Roman Reigns dulu masa pegang mic pun lebih kurang sama je dengan Jey Uso. Driveling little suck-up sellout full of suffering succotash, son. Tapi apa pun, aku tetap fikir untuk Battle Royale ni, pemenang dia sebenarnya lagi ramai yang layak berbanding dengan Jey Uso. So yang ketiga, aku juga rasa sebenarnya kita dekat dalam beberapa storyline yang bakal dipecahkan lepas salah seorang dari CM Punk ataupun Jey Uso ni jadi juara WWE Heavyweight. Kalau kata superstar lain kan, mungkinlah diorang tak dapat nak carry storyline yang WWE nak membawa pergi ke 2026 ataupun mungkin membawa ke Survivor Series whatever semua kan. So yang pertama mungkinlah yang Division mungkin akan masuk campur, lepas tu Jey menang, lepas tu Jey akan diserap masuk ke dalam Division as a heel maybe, dan mungkin feud tu akan bawa CM Punk battle pula ataupun ada match dengan Braun Breaker untuk WWE Heavyweight title. Mungkin juga next circumstance, OTC mungkin akan masuk campur waktu Big Jim dengan Jey Uso bertekak masa tengah lawan CM Punk tu, leading to CM Punk menang, and mungkin ada momen yang akan lead OTC untuk feud dengan CM Punk untuk World Heavyweight Champion. Tapi apa-apa pun kemungkinan, aku yakin yang WWE sekarang ni dia tengah prepare something, maybe membawa pergi ke Survivor Series ataupun another main event ataupun another MLE pula, PLE. Dia personally lah, aku suka Jey Uso. Tapi aku tak suka keputusan Battle Royale ni sebab aku masih rasa macam LA Knight lagi patut pegang WWE World Heavyweight Champion walaupun dia ni rajin tersasul. Then now, and there's no better place than here. But anyway, macam mana pula dengan korang? Korang setuju tak dengan pilihan Jey Uso sebagai pemenang Battle Royale untuk bertembung dengan CM Punk ataupun macam mana? So Alhamdulillah dah habis dah untuk kali ni Apex Wrestling Reality Check. So satu benda yang mengejutkan lah bila kata tadi tiba-tiba Shaukat dia potong rambut kan. Tapi of course dia punya cerita basically Double K Doritis dia yang potongkan rambut Shaukat lepas dia buat Shaukat kalah dengan Danny Limelight. Overall untuk reality check ni, apa komen kau and berapa bintang kau bagi? Hari tu aku dah tengok Slamfest. Yeah. Obviously kau akan compare dengan Slamfest tau. Yes. Okay, tapi kita tahu sebenarnya kau tak boleh nak compare. Sebab Slamfest Shaukat sendiri kata dekat podcast aku yang itu adalah diorang punya WrestleMania. Reality check ni mungkinlah backlash diorang ke apa yang lepas WrestleMania. Exactly. Bestnya sama. Yeah. So maksudnya tak rasa reality check ni downgrade. Langsung Betul. tak rasa downgrade. Betul. Tapi dia punya enjoyment maintain. Setuju. So berapa bintang aku nak bagi untuk reality check kali ni? Aku tengah cari yang lacking. Sebab dia daripada markah penuh, kita cari apa yang lacking. So lacking tak banyak. Aku okey je nak bagi 4 bintang daripada 5 bintang. Yes. So kalau kata korang nak tengok overall berapa yang orang kata apa lagi komen-komen Hazwan, korang boleh tengok Hazwan Shah Wrestling nanti.